Oh. Wih, bapak besar. Besar ni, besar ni. Assalamualaikum guys, selamat petang guys. So geng, petang ni aku nak mancing haruan dekat spot agak hutan sikit kan. So spot agak heavy cover. Depan ni spot ni nampak heavy cover guys kat depan tu. Dekat ni heavy cover. So untuk petang ni aku mancing dengan Nip berdua. Kita nak try mancing kat spot ni lah, tengok macam mana kan, ada hasil ke tak ada. Tengok guys, spot ni memang tak boleh pakai SP, nak kena try pakai soft rock ni. Jadi tengok macam mana, kita crow slow-slow kan, kita pakai soft rock, kita kayu pelan-pelan lah, tengok macam mana kan. Kok lah ada gorgon ke kat sini ke, tak kisah. Yang penting ada lah hiburan kan, petang-petang ni tak ada buat apa, dapat mancing kat sini sekejap pun okey lah. Okay, mak dua sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Let's go guys, kita mancing tanpa masa lagi, jom. Guys, kita try pakai soft rock dulu guys. Dia limit tak boleh pergi sana ni. Jalan dah kena blok dengan pokok tombang. Dia sampai situ dah air dah tu. Okay guys, test bismillah. Oh, boleh pijak lah di sini. Dia nyambar nak ikan. Jadi kat sini ada toman banyak ni ikan. Ikan seluar. Depan ni. Depan ni. Kejut aku. Dia kejut. Aduh. Aduh. Curut. Tengok, dia nak ajak. Macam dah kena berbulu dah tadi. Dah kena. Terangkat tadi mak. Takut dia gigit blade je. Dia ngendap anak ikan kat sini ni. Tu. Allah. Oh, betul. Wih, kosong ni. Kosong. Wih. Wih, kosong ni. Wih, kosong. Wih, kosong ni. Wih, gorgon ni, gorgon. Gorgon ni. Gorgon ni. Kat situ, tadi kan aku nampak dia boiling. Aku boleh cakap, tu, aku boiling, lepas tu aku punya apa? Reel aku ni backlash. Tup. Kali aku karau sikit. Tup.
Bapak lah. Besar lah siap. Kilo. Sekilo lebih ada ni. Nak guys. Padu guys. Oh Oh. Oh guys, padu guys. Hah? Sekilo lebih ada ni. Oh guys, padu guys. Dragon. Oh. Monster guys. Sofrog tu telan habis kau. Nampak tu. Sofrog telan habis guys. Oh. Gorgon guys, gorgon. Padu. Ni anggaran dalam sekilo 2 lah. Sekilo 2. Tak besar sangat, dia tak sampai sekilo 5. Aku anggarkan dalam sekilo 2. Kasar geng. Mantap. Alhamdulillah. Wih, gila. Mantap ni. Wih. Wadah. Wih. Mantul. Wah, ni strike guys. Oh, saiz. Ini jamuk gitu kot patah. Saya juga tapi tak macam kau ah. Wah, saiz. Saiz ni. Saiz ni. Baik ni. Ui, telur lucu Wah, ni strike guys. Waduh. Kia ada saiz tau. Genggam kat tau. Ya. Waduh. Sosok sini. Banyak gila nak ikan. Wih, bapak besar. Besar ni. Tepi ni, besar. Tepi. Bapak ni. Wih, besar. Ada. Wih, bapak ni. Wih. Subhanallah. Ui. Subhanallah guys. Wih, ni berapa kilo ni? 2 kilo lebih ada ni. Astagfirullah. Subhanallah. Wih, gila weh. Wih, ni besar tu sumpah. Subhanallah. Aku cakap tadi drag. Sekejap. Weh, ni dah besar kan. Tu, gila ya Allah. Bapak dia. La ilaha illallah. Besarnya ya Allah. Wih, gigil dulu. Alright guys. So, tadi aku dah dapat besar. Ni lagi besar weh. Kau tengok ni. Aku tak tahu ni rasa 2 kilo lebih ada ni guys. Oh. Tengok sofrog. Telan habis kat dalam tu. Sama macam pertama dia. Ni dia guys. Padu tak padu guys. Sekejap, tali sangkut. Padu tak padu geng. La ilaha illallah. Gila, super monster guys ni. Sofrog telan habis. Wah, tengah aku gigil ni weh. Okay. Alhamdulillah. Baik. Okay. Gigil guys tangan. First time semua hidup dapat besar ni tu. So ada baki masa sikit ni. Lebih kurang 6.45. So kita test lagi pakai sofrog ni. Apa dia lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas aku tanya kau. Ada aku baru balik je depan ni. Kau boleh? Ya.
Tak lekat lah. Tak ni, dia tangkap tu mulut dekat kena. Oh. Umpan tu kat depan, dia kat belakang. Oh, dia lambat lah. Ya, tak payah cakap banyak. Tengok tempat cik ni. Dalam ke situ? Tak dalam tapi selut. Kena fikir kat selut tu. Tengok dia orang duduk-randuk tu. Jadi dia gombak ada ni juga kan? Oh, dah ni. Ui. Baik ni. Tarik lagi. Ui, kasar. Aduh. Aduh. Lucut. Oi, kasar. Itu saiz yang aku dapat masa first tadi ada. Kat tempat sama ke dapat Ya. Aduh, sayang lah. Alah, bunyi tu aku bunyi ni zek tadi. Okay guys, so setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni. Alhamdulillah ada manis-manis. Bukan manis-manis guys, dah terlebih manis lah. Dan semua hidup aku first time guys dapat aruan sebesar tu. Memang padu sebab tarik pun tadi tak naik guys kan. So memang alhamdulillah lah, ada rezeki lah. Kalau tak ada rezeki aku rasa lucuk dah tu kan. Tapi ada rezeki, alhamdulillah dapat naik. So far alhamdulillah dapat mancing sekejap pun lebih kurang 1 jam tadi mancing. Alhamdulillah ada manis-manis. So sekarang ni pun lagi kalau nak keluar daripada tempat ni kan, kembali lah sebab maghrib kan. Tak elok pula macam mancing kat spot sini kan. So insyaAllah ada rezeki lagi. Kita jumpa lagi di next video guys. Okay, kalau macam biasa guys, kalau korang suka video ni jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kita jumpa lagi di next video guys. Okay, bye. Assalamualaikum.